Tak ada. Tak ada. Nonton kuat. Oh iyalah betul. Sikit lagi 10k like. Okay. Hey, come on. I'm strong, bitch. Hmm. 50k lagi. Aku kuat, bitch. Mari kita tengok. Alamak gila. Diorang dua ni tak berguna tau dekat DLC. Tapi waktu dekat base game kuat siut. Kuat Lain tau. Kuat Kau macam tu standby ni Lee down. Kuat off bila koyak. Hey, tu cerita lama. Oi, berhenti Nanti face 2 best bang. Best, masuk Placidusah ni asal kepala ada 5, tapi 3 dah kena penggal dengan buyer. Oh, dia gaduh dengan Bell Nanti dia hilang-hilang. Kalau confident jangan summon. Haha dah pernah lawan ke? Bell aku dah lawan. Go and tengok. Dia tak sesusah macam Bell kan. Bell tu mangkuk ayun straight. Lagi gila dia punya movement. Tapi tak tahu lah Placidex macam mana. Ni bos mana ni? Placidex. Pukul berapa? Pukul 5. Ni senang nak lawan bos ni. InsyaAllah. Placidusa Sam. Ya, Placidus sucks. Zam asal kau tidur situ. Dah disuruh tidur, dah disuruh baring kat situ. Mana aku tahu. Oi, kenapa macam Pokemon? Bayel tu nanti ada pedang khas nak lawan. Siap. Kalau perasan kit badang bayel ada 2 kepala Placidusa. Ya betul ada. Dengan satu kaki dia tak ada sebelah. Zam ni soft spoken JA. Sekarang ialah soft spoken. Kalau aku dah memang kena bantai, memang tak soft spoken lah. Jadi benda lain. Jadi maki spoken je. Sekarang relax, tak ada siapa buat hal, okey lah. Kalau ada Dragon Slayer biada baik ko equip sekarang. Tadi dah jeritan seorang Sigma lawan Radahan, tapi sekarang nonchalant. Ya, betul. Ya, Sigma tu apa sebenarnya korang ni? Tak ada pun bos, tapi boleh summon. Try yuk. Sam Dragon Slayer Katana. Kau nak summon Placidusa ni senangnya tunggu Godfrey Tok jumpa dia balik. Oh, faham. Dragon Slayer Blade pembunuh spesies naga. Okey, faham. Ya, aku nak ambil pakai sebab itu. Tak kira lazam. Tu pun aku pakai tak. Ang kena jalan depan baru dia start. Ni heal pun okey. Tapi nampak macam tak ada bleeding ya. Jalan depan dulu Oh, betul lah. Dia turun dulu. Halo. Oh, babi dia bagi ada track terus. Tapi at least dia punya target tak kepala. Aku tak sempat buat apa lagi siot. Kepala Placidusa ini diambil Bayel jadi sisa 2. Dia jerit nanti 3 kali berhasil. Ui, teruk mat. Aku punya mimik. Ui, aku tak sempat buat apa. Oh, tapi macam dia lagi lembab daripada Bell. Oh, tapi ada track dia sakit. Oh, sakit. Aku kena stun. Ambil! Woi, mimik aku duduk. Woi, dia kuat. Mimik aku duduk mati siut. Duduk dia je. Dia dah lemah so Bayel ngap kepala dia. Faham? Phase 2 nanti dia rasa macam media DS3. Apa dia buat? Dia ketik aku. Oi. Apa ini? Dia macam Bell kan? Kalau macam Bell aku kena jaga-jaga. Okey, betul. Dia macam Bell. Betul, dia macam Bell. Dia boleh terbang lepas attack kau.
Okey. Aku kena rapat. Apa benda dia buat tu? What the? Alatreon? Engkau pada Alatreon ke? Oh fuck. Dia pun ada Alatreon, siap. Oh, relax brother, relax brother, relax brother. Hey! Mimik pememisah. Mimik aku dah mati, shit. Otak kau jangan sebutkan mimik bank dengan satu hal lah. Okay. Oh, relax brother. Mimik aku pun lebih kurang macam tak ada function. Mamak dia mati hitam. Jadah kau ada mamak pula dalam ni. Tak sampai. Hari ni siapa top donat? Oh tak, dia buat lagi. Jangan pergi sana. Babi aku kena. Padahal dah jauh dah jarak aku. Kalau mimik teh okey sikit baik. Weh, keras siap dia. Babi. Dia syelit sangat dek. Bodoh tu tak kena. Ya Allah. Pak Gaya macam mati. Dia terbang. Mana dia? Dia macam bel. Aku dah agak kena juga. Okey, hilang lagi. Oh, dia bagi api. Ekor dia. Harus kuat. Lagi sikit. Sikit belum tu. Lagi sikit. Kalau api cucuk ekor jebat. Mana dia? Boleh ni. Mana dia? Okey, tu dia. Kena juga. Boleh. Okey, healing dah habis. Hanya kau dengan aku. Kau jangan keluarkan laser, tolong. Laser Ultraman tu jangan keluarkan. Percaya diri baik. Allahu Akbar. Wahid. Yeah. Sangat kuat. Zabito Boga.